Saudara, pengumuman dividen KWSP 6.3% sebentar tadi tidak bermakna KWSP ini tidak mengalami kerugian atau dengan kata lainnya, laporan Ketua Audit Negara adalah tidak benar. Saudara, kerajaan perlu jawab berkenaan dengan kerugian anak syarikat KWSP. 6.3% itu adalah yang terbaik, okay, di dunia. Untuk orang yang tak tahu, top performing pension fund di dunia. Alright, sebab kita tengok pension fund yang lain, even yang paling besar di dunia, pension fund paling besar di dunia adalah Jepun, GPF, Government Pension Fund, Norway Pension Fund, even Singapore Pension Fund, dia orang hanya bagi 4 ke 5% saja, right, return, dividend, okay. Singapore baru bagi 4 ke 5%, okay. So kita bagi 6%, perfect, okay. So saya nak cakap KWSP is the world top performing pension fund. Tahniah, okay. Walaupun ramai rakyat Malaysia yang tidak menghargai, ramai yang membuat lawak dan sebagainya, 6% ni tak cukup lah. Of course lah, sebab mandat EPF adalah untuk protection, untuk retirement korang, okay. Weh, anak haram bodoh, kena makan tulang di AP. Kepala bapak apa?